Kita semua pernah rasa kan, bila belajar benda baru yang rumit, rasa macam langgar dinding, susah betul. Tapi, apa kata kalau ada cara yang lebih baik, guna kuasa teknologi? Dalam kupasan kali ni, kita akan tengok macam mana alatan digital ni betul-betul boleh ubah cara kita belajar. Perasaan stok tu, memang biasa sangat. Tak kiralah awak cuba belajar coding ke, teori sains ke, bila satu benda tu abstrak, susah otak kita nak tangkap. Ia macam cuba nak genggam asap, memang tak dapatlah kan? Dan inilah sebenarnya cabaran paling besar dalam pembelajaran. Lagi-lagi bila kita berdepan dengan konsep-konsep yang abstrak. Dalam bidang macam pengatur caraan pula, kat situlah cabaran ni paling terasa. Cuba kita ambil contoh object-oriented programming. Untuk orang yang baru nak mula, ia boleh rasa macam majik. Kita cuba nak bina sesuatu, tapi kita tak nampak pun batu-bata atau kayu yang kita guna. Memang pening kepala. Tapi, macam mana kalau kita boleh buat benda yang tak nampak ni jadi nampak? Inilah masanya teknologi digital masuk gelanggang. Ada satu alat baru yang memang direka khas untuk selesaikan masalah ni. Namanya Objek Pembelajaran Digital atau DLO. Senang cerita, bayangkan DLO ni macam blok Lego, tapi untuk belajar. Setiap blok tu satu unit interaktif, ada visual dan kita boleh susun-susun, guna balik untuk bina pemahaman yang mantap. Apa yang best pasal DLO ni? Ciri-ciri dia tu lah. Ia bukan setakat teks kat skrin tau. Dia modular, jadi cikgu boleh ubah suai. Dia interaktif, jadi kita bukan setakat baca je. Kita kena buat sesuatu. Dan yang paling penting, dia tolong kita nampak konsep tu, yang mana membawa kita ke kuasa visual. Okey, jadi macam mana benda ni berfungsi sebenarnya? Rahasianya, semuanya terletak pada kuasa visual. Jom kita tengok 3 strategi utama yang digunakan. Pernah tak ada orang terangkan benda susah ke awak, tapi dia guna satu perbandingan yang simple dan tiba-tiba, klik, awak faham? Itulah idea di sebalik analogi visual. Kita ambil idea yang kompleks dan kita kaitkan dengan benda yang kita dah kenal secara visual. Contohnya, konsep coding macam inheritance. Dengar macam teknikal gila kan? Tapi bayangkan ia macam salah silah keluarga di mana sifat-sifat diwarisi turun-temurun. Ataupun polymorphism yang maksudnya banyak bentuk. Fikir je pasal watak yang boleh tukar-tukar rupa. Terus rasa macam, macam tu je ke? Kan dah mula nampak logik dia? Okey, selain analogi, cara paling power untuk belajar ialah dengan buat sendiri. Learning by doing. Dan di sinilah strategi kedua kita masuk. Pembelajaran berasaskan projek yang disokong oleh sumber-sumber digital. Ini macam satu perjalanan tau. Mula-mula kita belajar guna video, animasi, benda-benda visual. Lepas tu kita bukan jawab kuis je, tak. Kita kena bina sesuatu yang betul-betul wujud. Sambil-sambil tu kita belajar bekerjasama dengan orang lain dan akhirnya kita bukan setakat tahu pasal subjek tu. Kita dah betul-betul mahir. Kaedah ketiga dan yang terakhir ni, ia bawa kita balik ke idea asal tadi. Buat benda yang tak nampak, jadi nampak. Nama dia visualisasi langsung. Basically, ada tools khas yang tunjukkan kita struktur dalaman kod tu secara live masa ia berfungsi. Jadi, apa jadi bila kita boleh nampak kod tu bergerak? Pertama, kita mula faham macam mana setiap bahagian tu berhubung. Kedua, kita dapat bina satu peta dalam kepala kita tentang macam mana semua benda ni berfungsi. Ini secara tak langsung bagi kita kuasa untuk belajar sendiri sebab kita tak lagi meraba-raba dalam gelap. Semua ni dengar macam hebat kan? Tapi, betul ke berkesan? Mari kita lihat apa kata data. Soalan paling penting, adakah pendekatan visual ni semua betul-betul bagi impak yang kita boleh ukur? Jawapannya, memang ya. Kajian tunjuk ada kaitan yang sangat jelas. Bila guna analogi visual, salah faham pelajar jadi kurang. Bila pelajar buat projek, motivasi diorang naik mencanak. Dan bila diorang boleh nampak visual code, pemahaman tentang struktur tu jadi lebih mendalam. Ini bukan main agak-agak ya. Setiap kaedah ni bagi hasil yang spesifik dan positif. Okey, jadi apa yang kita boleh ambil dari semua ni? Apakah mesej paling penting yang kita kena ingat? Senang cerita macam ni, kita dah tak perlu pening kepala dengan idea-idea abstrak. Dengan alatan macam objek pembelajaran digital, kita boleh jadikan benda yang tak nampak tu, nampak depan mata. Guna visual, guna projek, kita bukan setakat belajar, tapi kita betul-betul faham.
motivasi pun naik. Ringkasnya, dengan alat yang betul, cara kita belajar boleh berubah 180 darjah. Jadi, saya nak tinggalkan awak dengan satu soalan. Cuba fikir, subjek atau kemahiran apa yang awak rasa boleh kuasai kalau ada alat visual yang betul untuk bantu terangkan semuanya?